Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Apa-apa? Aku harap hampa semua sihat dan paling penting happy selalu. Terima kasih banyak-banyak sebab hampa masih lagi sudi datang jenguk singgah tengok channel aku yang tak seberapa ni. Okey. Kalau ikut video aku yang lepas yang aku kongsi dengan hampa tu, aku dengan Kebun Adam ada datang ke kebun dan kami cuci semak kami cuci semak dekat kawasan tepi sungai sana tu. Hujung mana selari dah dengan aku punya pondok ni. Okay, kami dah cuci sana itu dah. Alhamdulillah hasil pada kerja itu kiranya capai matlamat lah untuk aku buat laluan masuk ke dalam. So sekarang ni untuk hari ni perancangan aku adalah aku nak meracun rumput-rumput ataupun hutan-hutan kecil yang aku tunjukkan hampa tu, yang belah-belah lereng bukit. Okey, sebabnya kena buat, kalau tak nanti kalau tangguh sikit lagi nanti dia akan naik semak balik macam asal. Jadi ni adalah benda tu. Untuk hari ni aku datang sekadar untuk meracun saja. Kerja lain insya-Allah aku tak buat. So jom teman aku meracun dan aku tunjuk lagi sekali lah racun apa yang aku pakai, pam jenis apa yang aku pakai. Alright, jom. Okey, untuk racun yang selalu aku guna lah daripada dulu sampai sekarang, dan boleh kata sebagai aku punya favourite lah racun, aku guna racun ni. Aku guna racun Ecomax. Okey, aku guna racun Ecomax. Jenis dia jenis serak, jadi tak sesuai kalau kata kita sembur bawah pokok tak sesuai. Dia untuk kawasan-kawasan terbuka yang mana kawasan kita belum teroka lagi, kita boleh pakai ni. So racun favourite aku Ecomax, dan campur juga dengan alai. Okey, ini stok racun alai, tapi aku pakai alai yang jenis China punya. Okey, ni aku tunjukkan apa. Ni brand dia, alai China. Isi kandungan dia sebiji macam alai. So aku pakai, dan alhamdulillah setakat ni tak mengecewakan lah. Kalau kata gabungan racun ni memang ranak terus. Pokok-pokok kecil ke, rumput ke, rumput degil, rumput sambal tu, anak terus semua habis. So inilah racun yang aku pakai. So aku guna sekarang ni tong 60 liter. Okey, aku ada buat tanda sini 20, 40, 60 liter. Dan untuk racun Ecomax ni sukatan untuk satu tong racun kalah 20 liter tu 120 ml untuk tong racun 20 liter. Jadi ni 60 liter, so kita kena kali 3 lah. Maksudnya dalam 120 360 ml untuk 60 liter tong ni. Dan untuk racun alai ni, aku guna 3 skop. Okey, ni skop yang dah ada bagi. Satu skop ni tak silap aku 3 gram. Satu skop ni 3 gram, maksudnya aku guna 3 skop untuk tong racun 20 liter. So untuk ni kita kena pakai 3, 6, 9 skop lah, supaya sesuai dengan dia punya ayak yang kita guna. So untuk racun ni, untuk dua ni memang itu saja sukatan yang aku guna, dan hasil dia memang macam ni. Okey, aku recommend. Sebab kata apa nak pakai, memang aku recommend sangat macam ni dia punya hasil. Alright, so jom kita bancos racun ni, lepas tu kita buat kerja dekat sana. Alright. Okey, cun. So siap bancuhan. So kita kena ni lah, kita kena goi bagi dia sepati lah. Jangan tinggal macam ni, kena goi. Kalau tidak nanti ayak dalam ni racun dia tak sekata. Okey, alhamdulillah siap. So sekarang ni
aku kenalkan apa pula aku punya pump yang aku pakai. Alright. Okey. Ini adalah pump yang aku pakai. Ogawa Power Sprayer SY450R. Setakat ni pada aku setakat aku pakai memang A lah. Memang A dan memudahkan aku buat kerja. Jadi pakai benda Allah ni masalah sakit bahu, sakit pinggang dah hilang lah. Memang macam ni. Okey, macam ni. Aku bagi macam ni. So untuk ni aku gabungkan sekali dengan hose 30 meter. Okey, hose 30 meter untuk aku tarik ke mana-mana lokasi yang aku nak semok racun lah. Dan ini dia punya spray gun. Okey, kalau boleh hampa ambil yang pendek sikit lah, sebab ni panjang sangat dia jadi lenguh. Okey, ini spray gun. Dan ini adalah penyambung. Ini adalah penyambung di antara pump dengan hose. Okey, inilah yang aku pakai setakat ni, memang tak mengecewakan. Dan untuk untuk tong ayak ni, okey, sebab 60 liter memang kita tak boleh nak kalah. Kita nak angkat sorang-sorang pun memang payah. Jadi apa yang aku buat, okey, dekat sini aku ikat lah. Dekat sini aku ikat tali. Ikat tali sini, 4 penjuru aku ikat supaya bila kita angkat dia tak terbalik. Sebab daripada pengalaman aku banyak kali kalau aku terikat bila aku tolak langgar benda kan dia akan terbalik, jadi rugi kita punya racun. Jadi ni insya-Allah sementara lah aku pakai macam ni. Lain kali mungkin aku akan tempah kot tempat yang sesuai aku jadikan troli untuk racun ni, dan juga aksesori untuk pump. Alright, jom kita pergi belah sana tu. Okey, belah hujung yang tempat aku dengan kebadam cuci itu, kita racun rumput dekat belah sana. Okey, sekarang aku dah siap setting aku punya pump racun dengan tong racun dengan dia punya hose ni. So korang tengok sini, ini adalah pump racun yang aku tunjukkan apa tadi. Okey, Ogawa Power Sprayer. Dan dekat sini dia ada dua hose. Hose kecil ni ke lubang angin, hose besar ni ke dia salurkan kita punya racun lah. So hose besar aku masuk dalam tong, dan hose kecil aku cuma selit je. Okay, ni sikit aku selit saja, sebabnya nanti dia punya kitaran dia air akan masuk daripada sini, masuk pada pump, dan dia akan keluar kat sini sikit. Dia akan masuk balik dekat kita punya tangki. Kalau kita kat luar, letak kat luar pun boleh, tapi sayang lah, bazir lah kita punya racun tu. So aku ulang balik sambungan sini. Aku dah masuk air untuk dia sedut, dia dah masuk ke pump, dan daripada sini pump dia sambung pada aku punya hose. Dan daripada sini aku akan tarik sampai ke hujung sana, ke semua sana untuk aku meracun belah sana. Alright, inilah saja dia punya setting ringkas. Okay, setting ringkas lah yang aku bising. Okay, daripada tangki sambung ke pump, daripada pump sambung ke dia punya hose. So dia bawa terus ke hujung sana. Okay, jarak 30 meter. Ini ada lagi dalam 10 meter aku tak tarik. So aku rasa boleh lah kita masuk ke dalam sikit. Walaupun takut boleh lah masuk buat kerja sikit-sikit ke hujung sana.
Okey, Alhamdulillah, untuk projek hari ni aku berjaya meracun 3 tong 60 liter dekat kawasan-kawasan yang aku cuci dengan kebuadam dalam video lepas. So insyaAllah lagi 2 minggu kawasan tu akan mati sepenuhnya. Dan untuk kawasan-kawasan yang tak kenal lagi, aku akan ke depan lagi lah. Aku akan masuk ke depan lagi dan meracun. Sebab apa? Bila buat kerja seorang, aku nak masuk semak dekat sana tu memang aku tak berani. Setakat mana yang racun tu boleh capai aja, itu dah cukup lah. So tak ada apa dah aku nak share dengan apa. Hari ni cuma aku berkongsi aku meracun je lah dengan racun apa yang aku pakai. Bukan nak mengajak apa cara baca racun ke apa, tak. Ni sekadar berkongsi apa benda yang aku buat kat kebun untuk hari ni. Okey, aku rasa cukup dulu setakat hari ni. Dan kali aku sambung lain. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.